Ni barang apa ni saya dah beli daripada Korea ni? Makeup lah. Makeup apa? Ni contour stick. Daripada Korea? Korea Utara ke Korea Selatan? Selatan lah. Okay, jom kita buka ni brand. Sibuk kepok-kepok. Brand iMeme. Brand ni underrated tau, tapi best. Oh, tengok zoom. Apa yang best? Sibuk beli daripada Korea. Tengok kalau packaging Korea macam ni Memang dia jaga cantik. Ya. Tak pakai bubble-bubble. Tak, dia tak pakai. Brand Korea. Tak comel. Cik je. Tengok. Apa ni? Multi stick shading. Multi stick shading. Kod 02. Multi stick shading. Untuk apa sebenarnya? Ni untuk contour. Untuk makeup. Shade 02. 02. Brand Korea tengok. Packaging semua. 02. Macam mana? Dia macam stick. Okey, macam bedak je. Taklah. Ni untuk pipi. Pipi? Pipi dengan hidung. Nak bagi nampak cekung. Tak nak bagi nampak cekung. Awak dah kurus, nak bagi nampak cekung lagi. Hidung? Kuat-kuat sikit ASMR. Colour dia macam lipstick je pun. Colour cool tone. Colour cool tone. Dia lagi cantik colour cool tone daripada warm tone. Orang dah putih nak bagi hitam. Bukan pakai kat muka. Dekat? Bukan pakai satu muka pun. Sini Bu. Dia dah kata kat sini. Okey, sini. Nanti. Tak nampak pun. Nampak Baik tu. pakai pensel colour Afia. Tapi brand Korea Selatan ni. Macam K-pop lah. K-pop. Adik, tak K-pop guna dia sangat ni. artis. Brand ni underrated. Tak ramai orang tahu. Best orang tengok. Colour dia tak brown sangat. Tak orange sangat. Dia okey lah. Macam shadow muka. Kalau pakai yang colour warm nanti nampak macam kotor muka. Kalau ibu boleh pakai kot. Pakai je lah. Semua ibu kulit boleh boleh pakai. Sebab ibu punya hidung Alah. Okey, cuba try. Pakai kat muka macam mana. Tak nak. Makeup dia hilang. Tak nak. Oh, dekat sini? Boleh? Kuda pipi? Ya, pipi. Kat pipi, kat hidung, kat dahi. Cuba tengok dekat-dekat. Tak famous brand ni. Susah tengok nak jumpa orang tak yang pakai. Tak dengar apa dia? Brand tak famous sangat. Susah nak jumpa orang yang pakai. Ni, iMeme. Meme. Multi colour dia. Okey je. shading. Multi stick shading. Untuk apa? Untuk bagi pipi cekung lah. Okey, kita buka Tarik macam ni. Pusing atas. Atas tu yang pusing. Buka ni. Tapak. Apa? Tapak pusing. Buka tapak tangan tu. Colour macam coklat je, boleh makan. Mana boleh. Tengok ni. Dia banyak isi dia tau. Nampak je kecil. Banyaklah tu. Okey lah. Colour dia pigmented. Lepas tu dia creamy. Dagu terbelah. Orang dagu nak elok nak terbelah. Pigmented tu. Yang ni pula. Okey, thumbnail. Hintang ke depan. Okey. Fokus ini saja. Dekat lagi. Zahira je nampak. Okey, dah okey lah. Action. Betul Dia fokus tu lah. Zahira fokus. Ayah kabur lah sebab tak apa, memang ayah nak kabur. Macam ni je. Dah. Cut.